Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran. Baiklah, hari ini Pusat Alumni Kerjaya dan Kebolehpasaran UH, Pejabat Timbalan Nik Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni membawakan seorang lagi alumni kita yang bernama Abdul Qayyum bin Abdul Khalidin, pemegang ijazah sarjana muda Sains Komputer Rangkaian Komputer. Baik, untuk lebih detail saya persilakan Saudara Qayyum untuk perkenalkan diri anda. Silakan Qayyum. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Anas daripada alumni Kerjaya dan Kebolehpasaran kerana memberi kesempatan untuk saya berkongsi sebagai seorang alumni daripada UTM lah. First of all, memang saya bangga menjadi alumni UTM sebab alumni UTM ni dia punya market value tinggi dan senang cari kerja lah. Itu berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Okey, sebelum mula dengan lebih lanjut, nama saya Abdul Qayyum bin Abdul Khalidin, pemegang ijazah sarjana muda Sains Komputer, Rangkaian Komputer. Saya grad tahun 2022. Sekarang berkhidmat di sebuah anak syarikat kerajaan negeri Sarawak iaitu Bintulu Ports Holding Berhad sebagai seorang sistem analis untuk bahagian network and infrastructure lah. So sebelum ni saya berkhidmat dekat Semenanjung, and then setelah 2 tahun berkhidmat saya kembali menabur bakti untuk negeri Sarawak lah. Okey, Encik Nas. Terima kasih banyak Qayyum sebab sudi untuk bersama kita pada sesi hari ini. Kami di Pusat Alumni sememangnya amat merasa berbanggalah kerana kesudian Qayyum untuk bersama kita, untuk meluangkan masa yang ada untuk berkongsi kan pengalaman, inspirasi dan apa jua yang memberi manfaat lah untuk warga UTM, kawan-kawan alumni terutamanya, dan juga sesiapa yang nanti mungkin ada bakal pelajar UTM sendiri kan, adik-adik kita yang masih Betul, belajar di sekolah. Okey, betul. untuk pergi ke soalan seterusnya. Okey, untuk saya nak Qayyum, dalam fikiran Qayyum lah, saya nak Qayyum describe 3 perkataan yang menggambarkan UTM bagi Qayyum. 3 perkataan pendek saja untuk kita Okey, pecahkan. okey. Atas pendapat saya lah kalau saya nak describe UTM dalam 3 perkataan, satu, dia tenang. Dia tenang sebab dia di luar kawasan bandar lah. Hmm. Kalau dekat luar kawasan bandar ni, dia punya pressure ataupun tekanan nak pergi ke bandar tu ada fikir jauh sikit lah. Kalau nak gerak, paling-paling pun nak sewa kereta ataupun naik Grab lah. Waktu musim saya memang kita orang akan sewa Grab ataupun Maxim lah. Kita akan collect sama-sama kalau nak keluar. Okey. Satu lagi, saya boleh describe dia damai lah. Dia kalau petang-petang, kita petang-petang akan turun dekat bawah main sukan kan sama kawan-kawan. Ada main futsal dekat belakang, ada main sepak takraw dekat belakang. And then boleh saya describe satu lagi, nostalgic lah. Sebab sebab kalau UTM tempat kita belajar kan, tempat yang kalau yang jatuh lagi dikenang kan. Bagi saya UTM waktu saya memang nostalgic sebab waktu tu kita setahun sahaja belajar, lepas tu disambut oleh PKP kan. Kalau PKP tu kalau PKP tu kita orang memang terus online class lah. Macam kita orang kalau student Sarawak kalau nak pergi datang dekat UTM, kita orang stay kat UTM lah untuk online class. So memang saya boleh describe tenang, damai dan nostalgic lah. Of course nostalgic sebab tempat kita study tempat yang jatuh lagi terkenang lah. Ya, tenang, damai dan nostalgic. 3 perkataan yang Qayyum describe untuk UTM Okey. Betul. Ini kalau tiga-tiga tenang, damai, nostalgic ni memang benda yang retrospektif lah, yang
kalau saya boleh cakap apa, mengembalikan memori silam lah lebih kurang banyak ni kira Qayyum ada banyak memori silam di UTM lah macam ni Oh, kiranya. kita banyak Banyak ni, memori banyak. silam Wah, Ada banyak lah. ada kalau kita orang nak rentas negeri kan masa tu memang susah kalau kita nak naik flight, Hmm, nak kena apply borang rentas desa dengan balai polis dekat Heathrow tu okey. kan. Lepas tu kalau kita nak balik Sarawak, dia ada prosedur pula Sarawak nak kena swab test sebagai kan. Itu jadi Waduh, macam kita perit orang fikir perit semua tu. kita orang fikir 2-3 kali kalau nak balik kan. Kalau kena cucuk hidung lagi kan. Dia kena swab. Lepas tu kalau dah sampai Sarawak kena kuarantin lagi 2 minggu. So our time wasted dekat situ lah. So rindu lah UTM. Ya, okey tak apa. Untuk mengembalikan lagi kerinduan tu, soalan yang memang ada sedikit nostalgik lah. Mm-mm. Makanan yang Qayyum akan wajib cari kalau Qayyum masih belajar kat Melaka tu, apa makanannya? Okey, kalau makanan ni dia sinonim, kalau Melaka kita sinonim dengan asam pedas lah kan. Kalau kalau kita dekat Sarawak, orang luar sampai Melaka ni macam orang cakap asam pedas kan. So asam pedas tu antara benda yang kalau balik cuti SEM ke apa kan, kalau dah kembali nak masuk UTM balik, asam pedas lah yang kita akan try. Saya akan cari lah. Saya akan bawa member-member akan Asam cari. pedas apa tu Qayyum? Tegiri ke, pari ke, tetel Pari ke? lah. Pari Saya prefer pari lah. Wah, Itu asam pedas lah. sesuai dengan Qayyum sebagai seorang pemancing sekarang yang saya tahu kan. Memang Ah, lebih mengemari ikan lah, ikan laut. betul betul betul. Betul, Okey. asam pedas lah memang dia tempat lain ada juga asam pedas tapi tak sepedas yang saya makan dekat Melaka lah. Uh, Ya. Second food saya akan cari nasi ayam bonda lah. Nasi Oh, ayam nasi ayam bonda sebab bonda. waktu tu ialah kita student budget kita tak ada budget daily kan. So Hmm. nasi ayam bonda tu antara target kalau kita nak lunch sama-sama dengan kawan lah. Nasi ayam bonda tu kat mana Dekat yang dekat Bacang ke Echo? Saya lupa Cik Anas. Ayam bonda saya pun pernah ingat. Tepi jalan dia, tepi highway. Nak on the way pergi ke Aeon tu. Okey, saya rasa dekat Bacang Ah, lah. Mungkin nasi yes. ayam bonda yang di Bacang yang dia punya Ah, kalau dia punya apa sambal dengan sos dengan dia punya kicap sekali atas ayam yes, Yang ayam betul. dia macam ada ayam bakar sikit kan tu tak? Yes, betul. Okey Ah, okey. Saya pun macam dah lama tak makan situ lah. ah. Mungkin boleh nanti aku cari dah balik. Itu saya punya preference Okey baik Kak Kalau okey. Kita dah kalau nak bercakap soal cerita. Melaka tadi kan. Ya, Saya betul. rasa daripada apa Qayyum beritahu kita, beritahu yang audiens yang dengar pun saya rasa dah cukup membuatkan yang kita tahu bahawa Qayyum memang ada ya selain alma mater Qayyum adalah UTM di Melaka, negeri Hmm. Melaka ini sendiri memang memberikan Qayyum banyak kenangan yang Qayyum takkan lupakan. Okey Qayyum, saya Okay. nak masuk ke perjalanan ringkas Qayyum dalam kerjaya Qayyum sekarang lah. Okay. Okey. Boleh mungkin ceritakan kepada kami perjalanan Qayyum selepas grad sampai ke kejayaan sekarang ni sebagai sistem analis di Bitulu Hmm. Port. Hmm. Okey, baik. Secara ringkasnya saya masih kalau dalam bidang pekerjaan saya masih junior lagi lah. Masih kurang berkhidmat masih kurang daripada 5 tahun. Okey. Kalau permulaannya intern saya punya internship bermula pada tahun 2022 which is bulan 3. And then saya ada internship selama 5 ke 6 bulan lah. Okay, selepas internship tu saya habis Julai, saya internship dekat Cyberjaya, which is memang tempat IT membiak ah. Situ tempat pekerjaan IT memang aktif lah. Saya intern sebagai sistem engineer di uh, sebuah syarikat yang handle pasal server dan hosting. And then selepas saya internship, hari Jumaat saya habis internship, the next week saya terus masuk kerja. Saya terus masuk kerja baru. Saya dapat offer daripada syarikat multinational company MNC
Nama company tu Unified Communication, dekat Shah Alam lah. Waktu tu Dia dekat Shah tak Alam. sempat, tak sempat nak bercuti, nak berehat lagi ni. Tak sempat, tak Terus, sempat. wah memang. Habis intern hari Jumaat, saya ingat lagi 2 hari tu saya pindah, terus masuk rumah sewa. Hari Isnin saya terus start kerja baru lah. Waktu tu saya masuk kerja baru, first job saya lah. First job saya sebagai system engineer juga, testing banyak benda. Itu pun tempat yang pertama saya banyak belajar juga untuk handle client, handle project. And then selepas 6 bulan saya pindah balik Cyberjaya sebagai resident engineer. Pun selama 6 bulan juga, daripada Januari sampai Jun. Saya berkhidmat dekat somewhere area Putrajaya dekat government punya site lah. So government punya site sebagai resident engineer. And then selepas tu saya dapat offer, saya cari kerja, saya dapat offer untuk balik ke Sarawak lah. Untuk balik ke Sarawak, saya cuti dalam sebulan. And then saya balik Sarawak, pindah barang yang banyak, agak banyak daripada kita study daripada Melaka dulu. Ya, dalam 2 tahun study dekat Melaka, harta benda banyak. Sebab kita orang jauh, kita orang perantau lah kan. Kadang-kadang perantau ni dia susah sikit nak balik. So barang tu dalam saya ambil masa dalam sebulan lah untuk patah balik ke Sarawak kan. So sampailah sekarang dah masuk pejam celik tempat sendiri sekarang dah 2 tahun sebagai system analyst, major dalam network and infrastructure. Mostly saya jaga user saya sendiri dalam Bintulu Port, bahagian operation lah. So bahagian operation memang kita handle user dalam 1,500 orang lah, staff dekat Bintulu Port tu sendiri. Itu serba saya punya perjalanan selepas intern. And then saya dapat pekerjaan pertama sebelum grad lagi. System analyst ni di semua industri peranannya berbeza-beza kan, mengikut Yes, betul. direction operasi syarikat tu sendiri lah. Betul. Kali Betul. ni Bintulu Port macam mana dan apa impak peranan Kayun ni terhadap operasi syarikat? Okey, faham. Peranan utama ini sistem analis lah tempat saya lah. Kita dalam IT kita orang, kita banyak sistem analis dia. Sistem analis bahagian application, sistem analis bahagian software, sistem analis bahagian digital. So untuk saya pula ada core saya adalah macam saya cakap tadi, network and infrastructure lah. So peranan utama saya punya sistem analis tu adalah untuk, of course, untuk analis, untuk menganalisa sesuatu tempat. Macam dekat Bintulu Port dia ada satu yard yang besar kan. Satu yard yang besar. Kita cerita pasal operation area. Okay. Kita ada container banyak stacking yang tinggi-tinggi. And then kita ada trailer bergerak, which mean trailer tu yang angkat container masuk kapal. And then ada crane lagi yang besar untuk pindahkan daripada atas trailer untuk masuk semula ke dalam kapal tu sendiri kan. So kita kena analisis sama ada internet, sebab semua pakai Internet of Things sekarang kan. Semua pakai, semua sekarang operation semua di hujung jari. Okay. Dia orang main tekan-tekan saya dekat tablet tu. And then kalau benda tu internet dia tak ada, dia akan report dengan kita, dan kita kena analisis how we want to settle down the issue and the problem. So kita akan meeting dengan diorang, kita akan cakap kita akan buat penambahan ataupun penambahbaikan lah. Benda yang paling kita takut lah, cabaran yang terbesar bahagian tempat kerja saya sekarang ni, position saya adalah inilah, komplain daripada user lah. So kalau terlalu banyak komplain, kita akan jadi susah nak bekerja lah.
So macam saya sendiri, saya menjaga operation. Sekiranya kawasan tu operation tu tak ada internet kan, contoh internet down macam macam semalam lah tengah dalam pukul 3 pagi ada masalah, dia orang tak boleh connect. So dia orang akan call directly saya lah. Dia orang akan call directly, dia tak kira cuti ataupun tengah malam ke apa, sebab operation is 24/7 kan. Dia 24 jam every day lah. Dia orang akan kacau apa semua, kita pun aware juga, itu pun kita punya penugasan. So sekiranya dia orang report kata ada internet dekat kawasan, kita akan assist, kita akan checking lah. Kita akan check semua kita punya infra. Kalau dia down terlalu lama, dia akan impact. Kadang-kadang ada orang cakap 1 minit menjejaskan RM60,000, lebih kurang macam tu lah. Kalau kita orang, kalau sejam boleh tak bergerak kita punya movement tu, mungkin dalam RM40,000, RM50,000 lah. So nanti kita akan menjawab lah dengan management. So tu yang antara impact saya punya position, dalam operasi syarikat lah. Sebab kita Bintulu Port sendiri dia jual services. Kalau servis dia down, kita orang akan kena marah oleh management team lah. Jadi saya harap kalau rakan-rakan kita dengar nanti, dia akan lebih rasa, okey, sistem analis, wow, ini benda yang Hmm. at least dia nampak gambaran pekerjaan yang akan dia hadapi nanti, betul tak Qayyum? Betul. Dia kalau dah level engineer ni, ataupun mostly level engineer lah kalau UTEM, kalau ada bahagian yang lepasan sejadah muda lah kan. Dia orang punya tugasan tu ada berat sikit lah. Dia level eksekutif tu sebab decision mostly daripada kita untuk kita bagi dekat kita punya technician. Sometimes kalau kita gagal planning, kita tak planning dengan elok, and then kita punya technician kita tak deploy dengan properly, kita jadi masalah lah dekat situ. Kadang-kadang Ya, kita tak cukup orang ataupun technician untuk cover 1,500 user. So kadang-kadang ada yang cuti, kadang-kadang tengah ada yang onsite. So macam tu kita nak kena well manage lah. kita dengar dengan terperinci peranan Qayyum. Okey, sekarang saya nak tanya Qayyum, kenapa Qayyum pilih UTEM? Dalam pengetahuan saya, Qayyum adalah untuk pelajar politeknik, kan politeknik Mukah kan? Betul, Diploma. Politeknik Muka. Okey. Dan kemudian untuk sambung ke ijazah sarjana muda, kenapa Qayyum pilih UTEM? Dan khusus yang Qayyum ambil rangkaian komputer ni, apa yang membuatkan, apa keputusan yang membuatkan Qayyum untuk memilih program tersebut? Okay. Untuk kenapa saya pilih UTEM, satunya saya dapat transfer credit hour. Saya dapat pindah jam kredit lah. Kalau yang lain 3 tahun study and then internship lagi 1 semester. So total dia ada dalam 6, 7, ada 7 semester kan. Kalau macam ada credit hour, dia dapat buang setahun lah. Dapat buang setahun, which is memang jimat masa, and then jimat tenaga, and then kita dapat kerja cepat lah. Sebab saya punya pembelajaran adalah daripada diploma. Daripada diploma pun saya ambil rangkaian juga, and then saya masuk ke UTEM pun meneruskan balik benda macam kursus yang sama. Saya untuk cut saya punya masa lah, and then saya punya prediction juga, kalau based on saya punya survey apa semua, memang IT kalau nak cepat memang bahagian Semenanjung lah. Bahagian Semenanjung. Peluang pekerjaan yang sangat luas. Kalau dekat Sarawak untuk IT dia ada kurang sikit, tapi sekiranya Semenanjung tempat untuk kita cari pengalaman lah. Kalau nak balik Sarawak, orang memang akan ambil. Sebab kalau kita junior, kita memang
ikut je lah apa yang direction company, first company tu. Kita tak boleh nak cakap apa sebab uh, kita ada skill, tapi mungkin kita masih kurang management skill, and then banyak skill set lagi yang kita perlu belajar masa bekerja. 3 tahun pertama untuk jadi dalam junior punya level, kita memang kena labur lebih lah untuk ambil sertifikat, cert yang professional cert, untuk menambah kita punya value added lah. Kalau kita ada extra sijil profesional macam rakan-rakan saya yang lain, diorang memang banyak sijil, diorang memang kejar sijil, and then paling best juga ada kawan-kawan saya yang lain, diorang punya company ada sponsor bagi untuk diorang ambil sijil-sijil profesional untuk kegunaan syarikat lah. So dalam masa yang sama, memang orang cakap kalau kita ada sijil lebih, gaji kita memang akan lebih. Kita dah okey sebab kita membawa nama UTM. UTM ni orang memang dah banyak syarikat memang dah aware untuk kita punya level, sebab mungkin senior-senior yang sebelum-sebelum ni track record orang memang hebat-hebat. So kita membawa satu image yang sama lah. Kita cakap dan je, juga okey, meneruskan legasi mereka kan, legasi kita senior-senior teruskan UTM legasi ni. mereka. Saya pernah hadir sebahagian interview. Dia orang cakap, kau daripada UTM cakap. Dia orang terus macam, okey, dia orang terus keluar offer letter, padahal interview tu simple saja. Dia nak tahu, kau boleh buat ni tak? And then terus dapat offer letter. Itu terpulang lah dengan diri sendiri untuk proceed ataupun tak lah. Tapi yang saya boleh cakap, ini untuk bahagian IT lah kan. Untuk IT, UTM memang boleh tahan lah, saya cakap. Ada value lah. Betul. Dan saya pun masihlah saya kenal kayu pun masa kita bekerjasama promosi Betul. di pintu di SIBO kan. Sibu, UCTS. Jadi pada waktu tu, UTS. ya, bila saya tengok merit kemasukan untuk fakulti yang menawarkan saya skop ini, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi kan, FTMK. Betul, Kayu FTMK kan lah. Betul, saya Meritnya FTMK. agak tinggi untuk masuk dan tak senang. Jadi yang masuk ke FTMK pun bukanlah calang-calang pelajar. Kebanyakan kena melepasi pointer ataupun markah tertentu untuk masuk ke FTMK. Jadi dengan bakat yang dah ada tu, sayang. Tinggal hanya kita nak belajar betul-betul je kan. Kita nak selesai, Yes, nak grad dengan cemerlang sahaja. Waktu kali pertama ke Melaka lah, nak adapt tu saya rasa pun tak ada masalah kan. Cuma ada tak rasa perbezaan bila nak ada daripada segi makan ataupun lain-lain benda yang simple lah, yang lebih kepada kita punya personal lah kan. Kalau nak ceritakan pengalaman saya masuk study dekat UTM Melaka, saya culture shock sebenarnya. Ada dua benda saya culture shock. Yang first, makanan yang sangat pedas. Kalau orientasi minggu pertama, saya mengalami sakit perut lah. Saya sebab betul, seminggu pertama tu memang sakit perut. Waktu MHS Betul, waktu MHS, betul. Sakit perut, makanan yang agak pedas kan. Kita punya body masih nak immune, nak ambil, untuk adapt benda macam tu kan. Cherry beret tu memang seminggu tu memang seminggu MHS tu makan memang pedas. Tapi orang cakap tak pedas. Bagi saya, sebab kita orang Sarawak tak makan pedas kot kan. Tapi makanan untuk culture shock makan makanan memang tu memang pedas. And then satu lagi culture shock bahagian pergaulan. Kalau untuk dari segi percakapan, kita orang Sarawak ni dia lembut lah. Macam Cik Anas sendiri pergi Sarawak kan. Tengok macam mana kita orang Sarawak ni. Sopan santun. Kita orang Sarawak ni cakap sembang-sembang, lembut-lembut je cakap kan. Bukan nak cakap Sarawak ni lembut-lembut ke tak. Kalau nak compare dengan Melaka, kita orang terkejut lah dengan mungkin daily dekat Melaka memang macam tu.
Tapi kalau saya dah adapt sendiri, saya pun ikut juga, terikut juga member-member dah, cakap cakap sana lah. Sebab tu kalau sekarang ni, rindu dengan suasana, pembelajaran dan rindu dengan kawan-kawan yang ada kat sana lah. Di Melaka 2 tahun kan sebab Qayyum dapat credit hour apa, credit transfer kan, dan itu banyak Yes. membantu Qayyum untuk menamatkan pengajian dengan lebih cepat. Okey. Qayyum sepanjang pengajian tu tinggal di Kolej Kediaman ataupun dah terus ke rumah sewa waktu tu? Uh, saya 2 sem dekat dalam, dekat Hmm, Kolej Kediaman, 2 sem, and then another selebihnya, menyewa dekat TTU lah. okey, Hmm. dekat Ulang-Alik. Jadi masa tu naik bas ataupun naik motor ataupun ada. Naik motor. Oh, Qayyum ada motor Hmm. kat sana betul? Yes, Jadi betul, naik dengan motor. motor Qayyum tu, ke mana Ah, saja Qayyum bawa ke, dah bawa menjelajah sekitar Melaka ke ataupun dah pusing mana-mana dah pada waktu tu? dah dah sampai luar Melaka dah. Seluruh Memang Melaka ke? memang seluruh Melaka lah. Memang, saya sendiri in personal, saya memang suka, berjalan lah. Saya suka explore tempat yang baru. So memang dengan adanya motosikal saya bawa, adalah, sedikit sebanyak untuk kita jelajah Melaka, pergi ke ceruk-ceruk yang kita rasa nak pergi. Qayyum aktif tak? Ada apa-apa aktiviti kelab atau persatuan yang Qayyum terlibat masa di UTM dulu? Untuk, kelab ataupun persatuan, saya cuma attend for Koku, Hmm. and then, saya, aktif dalam Kompang, and then yang Kompang tu sebelum PKP, and then Petong punya sport, sukan terus, online lah. So kita orang tak ada berkumpul sangat, cuma buat kelas secara LDR, pengenalan dalam semua bercerita di dalam kelas online sajalah. Sebab waktu Oh. PKP memang kurang sangat involvement. Tanya juga pasal Qayyum berada awal PKP pada awal Betul. PKP yang pertama Yes, PKP yang pertama, betul. Memang kena kat PKP yang pertama. Satu Hmm. sem saja sempat full dalam kelas. Second sem tu memang dah start, itulah, dah start macam mana cakap, online class lah. Ya, mengganggu tak pada waktu tu? Bila dah start PKP Uh, ni? Bagi saya sangat mengganggu, untuk macam saya sendiri, saya banyak interact secara fizikal dengan Okey. pensyarah. Sebab jenis yang, perlukan, perbincangan, and Hmm. then banyak tunjuk ajar on technical part lah. So saya memang perlukan interaction dengan pensyarah. Bagi saya serba sedikit itu ada cabaran juga, cabaran dan halangan, uh, sebagai pelajar semasa PKP. Tapi itu tidak, mematahkan semangat untuk, jaga kita punya pointer lah. Ah, Kita faham sebab yalah bila orang cakap sekarang nak belajar dengan hanya tengok skrin, tengok YouTube ataupun apa-apa saja video tutorial kita boleh belajar, tapi betul, pengalaman belajar first hand tu, secara betul, fizikal tu amat berbeza kan, amat lebih orang cakap dia lebih mudah diserap. betul, Dengan kilah kita betul, bertanya mentor, bertanya lecturer, dia lebih mendalam lah, kita akan dapat dengan lebih baik pengalaman pembelajaran tu kan berbanding mana hanya berlaku secara online sahaja. Sepanjang habis tu berlaku sampailah habis kan? Dia PKP, dia kadang banyak version kan. Betul, betul. Banyak version 2.0, 1.0, 2.0. Uh, dia sampai habis, PKP, tapi kita ada penjarakan sosial lah. Kalau nak jumpa Hmm. pun semua penjarakan sosial. So memang interaction antara, kawan-kawan pun ada kurang sikit lah. Betul, Tapi PKP tak menjadi penghalang lah untuk betul, Qayyum, rakan-rakan, graduan yang lain, alumni betul, yang lain dan UTM sendiri untuk melahirkan graduan betul, seperti Qayyum. Kan? betul, Itu bukan penghalang. Pengalaman belajar di UTM itu sendiri dah banyak membantu Qayyum kan. betul. Jadi Qayyum, okey. Saya rasa Qayyum dah terangkan dengan cukup detail tadi. Sekarang saya nak tahu tips. Kalau Qayyum ada tips untuk pelajar-pelajar UTM nanti yang nak masuk bidang seperti mana Qayyum.
melalui sekarang ni, apa, sistem analisis kan, Sistem ataupun analisis betul. lain-lain bidang. Ada apa-apa Betul. tips ataupun orang cakap bukan garis panduan Ini daripada seorang yang dah memang berada dalam bidang lah. Okey. Ini saya boleh share berdasarkan kemenjadian saya sendirilah Okey. Kemenjadian saya sendiri, and then saya boleh improvise juga how the better way. Macam saya, alhamdulillah, lepas intern hari Jumaat, Isnin saya terus start kerja. Memang terus start kerja as a junior system engineer. Kalau yang tak dapat masuk terus direct kerja, kita ada banyak program yang macam training for 1 year. Contohnya Ready to Work kan. Ready to Work, macam My Step Personnel, macam kalau Petronas sendiri, JIS, dia ada program-program yang dia ambilan dia tak terlalu strict. Sebab dia tahu you are a fresh graduate, fresh grad yang dia faham yang skill dia masih kurang. So during tempoh setahun, that is the time yang you need to show yang you are very shining during the testing period. Sebab sometimes macam tempat kita orang, kita ada My Step punya program. So within a few months, dia nak kena tunjukkan skill dia lah. Whether dia boleh commit, ataupun kalau commit, kita akan recommend dia untuk convert to as a staff lah. So sebab kita junior, so kita fresh grad, kita tak ada pengalaman bekerja lagi. So kalau nak demand boleh, kalau diri sendiri skill set dia banyak, macam IT, macam saya sendiri, saya study bahagian network. Saya bahagian networking, rangkaian. Tapi masuk kerja saya as a server. Benda tu walaupun bukan major dalam saya punya kursus, tapi saya able to do sebab saya memang minat, memang ada involvement untuk server architecture sebelum ni lagi. Masa study saya dah start involve, banyak join event-event, involvekan diri dalam projek yang melibatkan server. So during the interview pun orang cakap, you are study in networking, somehow you are applying for server. So that time kita show kita punya skill set untuk rakan-rakan yang tengah study sekarang. Kalau kita ada skill set tu sendiri, kita ketengahkan, and then kita jual diri kita sendiri dari segi kita punya kemahiran. So kalau rasa yakin dengan kemahiran diri sendiri, kita boleh demand gaji lah. Tapi kebiasaannya permulaan gaji untuk baru masuk kerja dia taklah tinggi sangat. Mungkin dalam 3,500, 3,800 boleh dapat dekat KL dan Cyberjaya. Pun agak tinggi juga tu untuk fresh grad dengan gaji yang macam tu Betul. sebenarnya. Dengan Betul. keadaan ekonomi sekarang pun, gaji tu rasanya masih lagi boleh menampung sebab kita akan ada lagi increment kan, kenaikan yang Betul. Kenaikan akan tahun. berterusan. Based on kita punya pengalaman dan pertukaran kan. Okey Kayum, saya ada satu soalan lah sebab Kayum dalam bidang sains komputer kan, IT. Perkembangan AI sekarang. Okey. Jadi bagaimana, sebab kita dah nampak AI ni dah digunakan secara berluas. Universiti pun dah ambil inisiatif untuk menubuhkan fakulti AI kan, yang Betul. memang dedicate terhadap kecerdasan buatannya sendiri. Betul. Jadi macam Kayum, adakah Kayum dah turut bersedia ataupun benda tu dah berlaku pun dalam operasi kerja Kayum sekarang? Okay. Ataupun kalau belum ada, so macam tak kisah senario ni apa, nak minta pandangan Kayum daripada kebijakan Kayum untuk cerita kepada kita lah, untuk bagi pendapat Kayum. Ini saya cerita atas kapasiti tempat kerja saya lah, which is Bintulu Port. Sekarang kita memang dah ada framework yang menuju ke AI. Kita punya visi dan misi dalam 2050 lagi 25 tahun lah. 2050 kita akan fully operated pakai komputer, memang pakai AI lah.
Oh, Terus sepenuhnya, fully augmented. sepenuhnya, Oh, oh. sepenuhnya. So, cabaran sekarang, adalah untuk kita, bersama tim-tim juga, kita sistem analis yang lain di, bahagian-bahagian yang dalam IT juga kita tengah discuss, how we want to moving forward to the AI punya environment. Sebab sekarang kita memang proceed dengan 5G dengan AI, kita sebagai seorang sistem analis untuk network dan infra, memang akan berkait rapat dengan AI punya ni lah. Sekiranya network slow, nanti AI tu lambat terima arahan, ada delay ataupun ada delay, memang akan jadi impact yang sangat besar lah. Especially kalau terkena dengan insiden lah. So sekarang ni kita memang tengah bertungkus lumus untuk uh, ke arah AI. So kita memang dah ada framework untuk kita follow which part yang kita akan kejar dulu. Kalau kita dapat settle down awal, kita akan cepat daripada 2050 yang ditarget oleh kita punya syarikat lah. So memang sekarang kita punya IT team digital kita orang memang sampai ke China, sampai ke Netherlands untuk buat macam mana orang cakap, transfer knowledge untuk site visit, macam mana dia orang sana implement benda macam tu. And then sekarang pun kita tengah macam mana orang cakap, persediaan untuk kita dah beli lori automatic untuk tarik kontainer. So sekarang Hmm. kita tengah fikir macam mana IT team, kita tengah fikir macam mana kita nak provide dia punya service without any latency. So sekarang ni semua sistem analis tengah study to ensure all these thing gone well lah, without any incident. Sebab sekarang ni dengan gagasan Sarawak sendiri, bawah Premier Sarawak Abang Jo, dia memang nak jadikan Sarawak ni memang AI. So kita orang kena ikut direction kerajaan Sarawak lah. So kita orang kena follow. Kalau direction dia ke situ, maka kita kena follow. So kita tak boleh ketinggalan. So sebagai sistem analis juga, sebagai graduan UTM, saya sangat happy. Ini adalah peluang yang terbaik untuk saya tunjukkan diri, and then untuk usaha lebih lagi, mana tahu kita akan dapat jadi subject matter expert ke apa, kita tak tahu. Semua orang akan berharap semua benda akan jadi smooth lah. Jadi Qayyum sebagai seorang alumni UTM, apa rasa paling tidak pun untuk Qayyum menyumbang semula kepada UTM? Dalam cara apa yang Qayyum rasa Qayyum boleh buat? Okay. Sekarang ni kita ada platform online, Microsoft Teams ataupun Zoom ataupun Google Meet kan. Itu adalah merupakan software ataupun platform yang terbaik untuk seperti yang kita buat sekarang ni, perkongsian perjalanan saya sebagai seorang alumni, sharing knowledge, macam mana perjalanan seorang pelajar UTM nak bekerja. Kita maybe boleh buat lagi another session, which is kita boleh suggest, kita boleh buat secara detail lagi macam mana Fokus ke kan? lebih fokus macam mana kita nak apply secara yang betul. Macam saya cakap tadi secara ringkas. Macam saya cakap tadi secara yang ringkas. So I'm happy to share, tapi dalam bidang IT lah, dalam bidang saya lah. I'm happy to share to my fellow friend yang masih study. InsyaAllah kalau kita sharing pun satu pintu rezeki maybe Allah buka lagi banyak pintu rezeki untuk kita kan. Macam saya sendiri pun, saya ada, kalau ada rezeki dapat bekerja dekat overseas, memang saya akan pergi lah. Tapi sekarang ni kita masih kumpul lagi knowledge and expertise. Dalam masa 5 tahun kemudian, maybe saya akan try diri sendiri, macam ada alumni UTM yang lain yang study dekat overseas, kerja dekat overseas kan. Itu merupakan salah satu batu loncatan untuk saya sendirilah sebenarnya.
Berarti Kayum pun masih ada intention untuk cabar di sini juga kan. Yes, Walaupun betul. sebenarnya bagi saya Kayum sendiri dah kembali ke negeri Kayum dan berbakti kepada Sarawak. Itu pun dah Betul. satu hal yang cukup besar kan untuk berbakti Betul. kepada negeri sendiri. Lagi pula Betul. macam Kayum cakap tadi, harapan Premier Sarawak untuk menjadi negeri yang paling utama berdaya saing dalam wilayah kan. Paling memang Betul. okey okey okey. Betul. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, harapan Kayum lah terhadap UiTM dan juga komuniti alumni di masa hadapan. Okey, harapan saya mudah saja. Harapan saya supaya alumni UTM ni dapat jadi satu hub untuk junior-junior untuk cari kerja. Sebab macam sekarang saya tengah bekerja kat Bintulu Port. Maybe kalau saya ada jawatan kosong ataupun vacancy, and then kita boleh share into our alumni juga, and then kita boleh pass to our junior untuk uh, berkemungkinan yang masih belum dapat peluang pekerjaan. Saya ingin menjadikan alumni UTM ni menjadikan satu hub lah. Sebab macam sekarang ni dalam grup WhatsApp alumni memang ada juga, memang dia orang memang akan ada sharing untuk kerjaan kosong. Memang ada dalam grup WhatsApp kita, tapi mungkin kita boleh buat secara general lagi, sama ada yang tengah on the way nak cari kerja tu masih dalam UTM lagi, masa intern lagi. Okey, sebab biasanya masuk dalam grup alumni tu dah jadi alumni baru masuk dalam grup WhatsApp tu kan. So maybe Ya, kita boleh develop satu ya website betul. ke, develop satu Hmm. website which is okay, sini ada vacancy yang alumni sendiri share. Ya, dari Uh, alumni sendiri untuk pelajar-pelajar yang bakal pula yes, menjadi alumni alumni kan. kita Okey, memudahkan kerja untuk diorang sendiri apply benda macam tu. Hmm. okey, baik. Jadi saya pun, kita pun rasa dah masa yang diperuntukkan ni pun memang dah betul-betul kita gunakan dengan sebaiknya. Jadi Alhamdulillah. Kayum, tadi harapan tadi pun dah mengakhiri lah Okay. sesi kita. Jadi Kayum ada apa-apa last kata-kata akhir sebelum kita mengakhiri sesi ini dengan Okay. Alright. gayanya? Okay, kata-kata tak adalah kata-kata akhir, kata-kata penutup lah Ya, kata-kata penutup penutup. dia. InsyaAllah akan sentiasa bekerja rapat dengan Encik Anas Betul. dengan tim untuk Ya, bahagian Sarawak. Saya boleh support insyaAllah. Uh, Pesanan saya untuk pelajar-pelajar yang akan mencari kerja, start doing your resume, start hantar resume pada syarikat-syarikat yang diinginkan. There is no harm untuk kita drop our resume. At least kita punya nama berada di dalam diorang punya data center lah, dalam list diorang lah. Nanti at least kita dah deposit kita punya resume, diorang ada record, so okay, these people pernah hantar kita punya resume, why not kita proceed. Kita tak tahu rezeki. Jangan risau nak drop resume. Do in a proper way. InsyaAllah kalau ada rezeki memang tak akan ke mana lah. baik Gayung, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini. Jadi saya Sama-sama. mewakili Pusat Alumni, Jabat Timbalan Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni mengucapkan terima kasih banyak kepada Kayum sekali lagi atas kesudian Kayum. Perkongsian hari ini memang sangat bermakna dan saya harap akan menjadi inspirasi dan manfaat buat sesiapa sahaja yang mendengarnya. Jadi insyaAllah Kayum, mungkin kita akan bertemu lagi selepas ini. Mungkin di InsyaAllah. chapter Sarawak sekali lagi, pertemuan InsyaAllah. alumni kita. Sebab alumni Sarawak antara kalau ikut kita punya pengetahuan dan data yang ada, pun ramai yang dah berjaya, ramai yang Betul. memang membina karier masing-masing. InsyaAllah. Saya harap akan InsyaAllah. bertemu dengan lebih ramai lagi alumni Sarawak kita nanti bersama Kayum juga. Jadi Kayum, kita akhiri slot ini dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kayum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi